Keluarga Allahyarham Fakhrul Arif Rosdi 20 tahun lega semua urusan jenazah selesai dengan lancar pagi tadi. Alhamdulillah pada hari ini pertamanya saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada rakan taulan dan seluruh yang bekerjasama, ya, meluangkan masa untuk hadir. Biasanya anak lelaki ini dia manja dengan ibu. Tapi apabila balik kali terakhir ni, dia lebih pada saya sendiri. Daripada mula-mula balik, walaupun dalam masa 2 hari, tapi dia lebih mesra lah. Lebih nak mengatur kita, lebih nak tu, nak ni, banyak benda ya. Terasa pelik lah. Kawan Allahyarham turut hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Saya nak cakap kat dia yang saya tak dapat dah nak beli ayam gepuk dengan dia sekali. Sebab dia memang suka ayam gepuk? Ya. Kita orang memang selalu beli bersama lah. Sebenarnya arwah ni kalau dalam kelab dia seorang yang sangat bagus, sangat baik dengan semua kan. Tak kisah junior ke senior ke, sama je layanannya kan. Tapi itulah Sabtu ni program eskosukan, jadi tak kesampaian lah di situ. Maksudnya dia dah plan apa semua? Dia nak buat apa? Sebenarnya gerak kerja pun dah nak start, tapi itulah tak sangka